Pernah tak awak tertanya, kenapa kita tak boleh dapat semua benda yang kita nak? Contoh, Abu nak telefon baru, nak makan KFC tiap hari, nak jalan-jalan luar negara, tapi duitnya cukup-cukup untuk bayar sewa bilik. Inilah masalah paling asas dalam ekonomi, dipanggil scarcity atau kekurangan sumber. Scarcity bermaksud sumber yang ada adalah terhad, tetapi kehendak manusia tidak pernah habis. Abu bukan seorang saja, semua orang pun sama. Kita nak lebih masa, lebih duit, lebih barang, tapi sumber kita sentiasa ada limit. Jadi, kita terpaksa buat pilihan. Contoh mudah, Abu ada RM100. Kalau beli telefon murah, dia tak cukup duit untuk makan seminggu. Kalau pilih untuk makan, dia kena tangguh beli telefon. Inilah yang ekonomi panggil opportunity cost, iaitu bila kita pilih sesuatu, kita terpaksa korbankan pilihan lain. Scarcity juga timbul dalam hidup individu. Abu, sama macam kita semua, kena jawab 3 soalan penting setiap kali buat pilihan. 1. Apa nak dibeli? Abu tak boleh beli semua benda sekaligus. Kalau dia pilih beli telefon, mungkin dia tak dapat beli baju baru. 2. Berapa banyak nak dibeli? Kalau Abu beli terlalu banyak makanan segera, duit habis cepat. Kalau beli terlalu sedikit, dia tak cukup tenaga nak belajar atau kerja. 3. Bagaimana nak guna? Barang yang Abu beli kena digunakan dengan bijak. Kalau Abu beli buku, adakah dia baca untuk tambah ilmu, atau sekadar jadi hiasan meja? Scarcity menimbulkan pelbagai masalah dalam hidup Abu. Pertama, tekanan kewangan. Abu nak beli telefon baru, tapi pada masa sama dia kena bayar sewa bilik dan makan harian. Duitnya terhad. Kedua, konflik pilihan. Abu terpaksa pilih antara kerja lebih masa untuk dapat duit tambahan, atau rehat cukup untuk jaga kesihatan. Ketiga, peluang yang terlepas. Bila Abu pilih satu benda, ada benda lain yang dia lepaskan. Kalau dia pilih keluar makan mahal dengan kawan, duit simpanan untuk beli kasut baru mungkin terlepas. Inilah kesan scarcity pada individu, setiap keputusan ada harga yang perlu dibayar, sama ada dalam bentuk duit, masa, atau tenaga. Macam mana Abu boleh hadapi masalah scarcity dalam hidup? Pertama, buat bajet. Abu senaraikan pendapatan dan perbelanjaan. Dengan cara ini, dia tahu mana duit patut pergi dulu. Kedua, utamakan keperluan berbanding kehendak. Makan, sewa bilik, dan pengangkutan perlu diutamakan sebelum fikir barang mewah macam telefon baru. Ketiga, fikir jangka panjang. Kalau Abu menabung, dia ada lebih pilihan pada masa depan dan tak terlalu tertekan bila duit terhad. Scarcity memang tak boleh dielakkan, tapi dengan pilihan bijak, Abu masih boleh hidup selesa tanpa terlalu tertekan.